Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam video yang kedua, yang mana video kali ini kita akan cerita ataupun share tentang sales cycle. So dalam video ni awak akan tahu kenapa penting sangat sales cycle. Sebelum kita teruskan pada video seterusnya, yang mana barulah kita akan bercakap tentang sales cycle step by step. Okay, so apa yang penting sangat sales cycle ni dan kenapa penting sangat sales cycle ni? Okay, so dekat sini Cik nak jelaskan bahawa sales cycle ni sangat-sangat penting. Sebab bila awak tahu tentang sales cycle, awak mudah untuk buat closing. Awak mudah untuk tahu step by step atau awak tahu macam mana flow daripada awal sampai akhir customer hanya mengiyakan ataupun ikut flow yang awak buat tu sampailah dia membeli. Best kan? Lepas ni awak jual lah produk sekalipun online offline, awak boleh buat dengan mudah. Tak ada masalah tentang harga, tapi awak akan mudah untuk dijual. Okay, so dalam sales cycle ni kita ada step. Ada step. Step pertama, step yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Baru tahu kan? Sebelum ni mesti main hentam. Bila kita main hentam dalam step, jadi dia akan hentam jugalah result kita. Sebab ramai sebelum ni dia tak tahu. Ingatkan macam bila buat sale ni, main jual je lah, jual beli. Betul? Tapi sebenarnya dalam sale ni kita ada step by step yang perlu kita follow supaya lebih mudah untuk kita close. So, macam mana dengan step yang kita akan ajar sebentar lagi. Okay, so kenapa penting sangat sales cycle ni? Kenapa kita kena tahu sales cycle ni? Kenapa kita tahu? Sebenarnya, kenapa kita kena tahu step by step sales cycle ni? Sebab bila awak dah tahu customer tu atau prospek berada di tahap mana, mudahlah untuk awak buat ke tahap seterusnya. Contoh, prospek datang, dia berada, kita tahu, dia datang pada, dia datang kat kita tu, keadaan dia adalah prospek tu pada tahap ataupun step yang kelima. Bila dia berada di step yang kelima, kita tahu step kita seterusnya adalah step yang keenam. Faham? So, mudah untuk awak tahu ataupun awak tahulah step dia sekarang tu dia berada di tahap mana dan mudah untuk kita buat step yang seterusnya. Jelas? Okay. So, sebelum kita teruskan pada kita punya step by step apa semua tu, awak kena faham dulu tentang kita punya closing ni macam mana. Okay. Sebenarnya, kita share. Sebenarnya kalau macam untuk closing ni dia macam ni tau. Dia macam ni. Macam case. Apa ni? Ada yang kata drum lah, ada kata macam apa-apa je lah kan. Tapi ni awak bayangkan ini adalah gelas. Ni adalah gelas. So macam mana kenapa Cik kata ni gelas? Sebab ni bayangkan adalah prospek. Ada prospek, dia punya level tu macam ni, 80%. Apa 80% ni apa sebenarnya? Sebenarnya customer atau prospek dia akan membeli bila level knowledge dia dah sampai tahap 80% ke atas. Ada prospek yang dia baru sahaja pada level 10%. Ada prospek yang level dia 50%. Kan? So, bila dia dah sampai level ni, kita tahu contoh. Customer ni datang pada keadaan dia punya level ialah 50%. So, kita kena up dia punya knowledge. Up lagi sehingga capai 80%. Bila dia capai 80%, apa yang akan jadi? Dia akan membeli. Faham? Faham ke setakat ni? Faham? So, sebab tu kalau perasan ada customer yang awak dapat, dia yang bagi feedback pada kita. Pernah?
Ni customer saya contoh prospek datang, hello, kita cakap-cakap, lepas tu dia kata sebenarnya mak saya dah makan ni, mak saya dah makan, memang jadilah produk ni, okey lah, ni saya nak beli je ni. Nampak? Dia serah diri. Sebab apa? Sebab dia punya knowledge dah sampai tahap 80%. Bila tahap 80%, so 80% ke atas dah penuh dari punya knowledge level dia, so dia akan membeli. Jelas? Sebab itulah kita kena tahu level dia berada di mana, level product knowledge dia. Okay, faham? Okay. So, sepatutnya kita tahulah dia punya stage mana, kita punya prospek kan. Sebab tu bila nak buat satu projek tu, sebenarnya bila nak buat satu projek, kita kena tahu customer kita ni, dia ni berada di tahap mana. Contohnya dalam banyak-banyak kita prospek tu, ada yang berapa yang 80%, berapa yang 50%, berapa yang baru 10%. Macam mana kita nak buat dia punya, kalau customer ataupun kalau prospek tu baru 10%, apa yang perlu kita buat ialah kita tambah knowledge dia. Dia baru 10%, so kita tambah sikit, tambah lagi sehingga dia capai tahap 80%. Sebab bila dia dah capai tahap 80% ke atas, dia akan mula membeli. Jelas? Okay, so macam mana nak buat tu? Macam mana? Dengan follow up lah. Yang kita tambah tu follow up lah. Kita follow up tu. Sebab tu kalau dalam bisnes ni, sebenarnya 70% ke 80% adalah customer datang ni dari follow up. Bukannya daripada iklan. Dia datang daripada follow up. Maksudnya, kita kena sentiasa follow up customer. Tak salah nak follow up hari-hari, tak ada masalah. Jadi untuk video kali ni awak kena jelas dulu kenapa awak kena faham step by step, ataupun kenapa awak kena faham level mana prospek tu, dan kenapa awak kena faham kenapa penting kita punya sales cycle. So kita jumpa next video. Cikgu akan jelaskan lagi step by step, satu persatu daripada step yang pertama sampai step yang ketujuh untuk kita punya tahu lebih jelas apa itu sales cycle. Jumpa di video yang kedua.